Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi yang pesat, bahan digital telah menjadi elemen penting dalam sistem pendidikan moden. Anda akan bersama dengan saya, Aris Iskandar dari TVPSS SMK Sungai Rambai untuk mengupas tajuk ini dengan lebih mendalam. Salah satu kelebihan utama bahan digital adalah akses kepada maklumat tanpa had. Dengan adanya sumber digital seperti e-buku, jurnal dalam talian dan video pendidikan, pelajar dapat memperoleh pelbagai maklumat dengan pantas dan mudah. Ini membantu mereka memperdalam pemahaman dalam pelbagai subjek tanpa bergantung sepenuhnya kepada buku teks tradisional. Selain itu, bahan digital meningkatkan interaktiviti dalam pembelajaran. Penggunaan aplikasi pembelajaran, simulasi dan pembelajaran berbantukan komputer menjadikan sesi pembelajaran lebih menarik dan menyeronokkan. Contoh penggunaan realiti maya VR dalam mata pelajaran sains membolehkan pelajar meneroka konsep secara lebih mendalam melalui pengalaman visual yang realistik. Selain itu, bahan digital turut membantu dalam mewujudkan sistem pendidikan yang lebih inklusif. Golongan kurang upaya dapat mengikuti pelajaran dengan lebih baik melalui bahan digital seperti teks dalam format audio dan alat pembelajaran yang direka khas untuk mereka. Ini memastikan tiada individu yang ketinggalan dalam memperoleh pendidikan yang berkualiti. Sebagai contoh, penggunaan pelantar pembelajaran digital KPM yang telah diperkenalkan sejak 2019 dan dinamakan sebagai D5 pada tahun 2020 bagi menyediakan persekitaran pembelajaran digital yang inklusif dan dinamik untuk semua guru dan murid di sekolah. Di dalam pelantar D5, ini terdapat pelbagai aplikasi AI kecerdasan buatan seperti ChatGPT, Gemini by Google dan MS Copilot. Semua aplikasi ini boleh diakses secara percuma oleh semua pelajar dan guru di Malaysia. Ini sejajar dengan Tujuh Teras Pendidikan 2023 yang bertujuan memberi perhatian terhadap isu kemiskinan, multidimensi, murid dari keluarga B40 termasuk dari aspek malnutrisi, peranti dan ruang pembelajaran. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini bersama dengan saya, Cikgu Nur Sahiat yang merupakan penyelaras D5 SMK Sungai Rambai. Boleh cikgu kongsikan bagaimana bahan digital membantu cikgu dalam PDPC? Terima kasih. Bahan digital memainkan peranan penting dalam membantu guru-guru dalam PDPC dalam beberapa cara. Yang pertama, dengan adanya bahan digital ni tadi, dia dapat menarik minat pelajar. Terutamanya apabila murid-murid menggunakan bahan-bahan gamifikasi seperti Kahoot, quizzes, word wall dan sebagainya. Okay. Selain daripada itu, dengan adanya bahan digital PDPC ni tadi, dia dapat memudahkan penyampaian maklumat kepada murid-murid dengan menggunakan sama ada PowerPoint ataupun Google Slide. Okay. Apakah harapan cikgu tentang penggunaan bahan digital dalam memperkasakan pendidikan negara pada masa akan datang? Saya berharap supaya bahan digital di negara kita, yang pertama, akses terhadap maklumat akan lebih diperluaskan di mana sekolah-sekolah mempunyai talian internet yang laju dan capaiannya lebih mudah. Yang kedua, murid-murid dibekalkan dengan gadget-gadget dan juga bahan-bahan digital seperti laptop ataupun tab. Okay, selain daripada itu, saya juga berharap supaya kerajaan memberi kursus kepada guru-guru untuk menggunakan bahan-bahan digital dengan secara lebih. Secara keseluruhannya, bahan digital memainkan peranan penting dalam memperkasakan pendidikan. Ia bukan sahaja meningkatkan kualiti pembelajaran tetapi juga memberi kesan besar kepada masyarakat dan negara dalam jangka masa yang panjang. Oleh itu, semua pihak termasuk kerajaan, institusi pendidikan dan juga ibu bapa harus bekerjasama dalam memastikan bahan digital digunakan secara efektif dalam sistem pendidikan untuk melahirkan generasi yang lebih maju dan berdaya saing. Demikian kupasan saya pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan terima kasih atas perhatian anda. Jangan lupa tekan butang like, subscribe dan share video ini di channel YouTube kami TVPSS SMK Sungai Rambai. #Malaysia Mendidik, #SMK Sungai Rambai Hebat.